Assalamualaikum. Dapat dengar lah suara saya dengan jelas Okey. Saya nak share cara untuk kita tukar Facebook page. Contoh kita ada Facebook page. Macam sekarang ni Amy Marina ni adalah page. Okey, dia adalah page. Amy Marina page. So kita nak dia jadi macam ni. Okey. Sorry, lambat pula. Okey. So untuk page kita nak dia jadi facebook.com Amy Marina contohnya. Tetapi normally kalau kita tak set dia akan jadi facebook.com profile. So yang ni, yang kedua ni sangat tak bagus dari segi SEO, dari segi carian dia. Dan kalau kita nak kongsi pun ada macam tulis 1, 2, 3. So tak best kan? Tak seronok sebagai kalau kita orang yang berbisnes, kita ada page, kita ada Facebook page yang kita nak share kepada orang lain. So cara dia untuk tukar daripada ini kepada ini, okey, kita kena buka desktop view. Okey, kita kena, kalau tak ada laptop, tak ada tablet, okey, kita boleh je guna handphone tapi buka dalam desktop view lah. Kita guna Chrome. Okey, jom. So ini adalah page, anda buka dekat page anda. So nampak tak dekat sini ada setting dan privacy. Tekan setting. Okey, scroll kat sini, tekan page setup. Okey, ni nama, tekan kat sini. Name. Okey. So nampak tak username ni? So untuk tukar ni, anda tak dapat tukar dekat apps. So anda memang kena masuk dekat desktop. Untuk atas ni boleh tukar tapi dia ada 60 hari lah. So kalau dah tukar sekali kena tunggu 60 hari baru boleh tukar. Okey, so itu saja. So yang ni kita boleh tukar bila masa je. Okey. Cuma kalau anda kerap sangat tukar, dia akan mempengaruhi jugalah robot-robot Google tu nak cari kita punya profile, sebab Google pun dia boleh search kita punya Facebook page. Macam contoh ni, ini website saya, ini saya punya, ni tadi lah. Ni tadi saya punya Facebook page, Marina Kuantan. Alright. So dia masuk juga dekat Google. So ini, dah terkeluar balik. So kita pergi balik ke setting privacy. Tekan setting. Okey, tunggu. Pergi dekat page setup. So anda tekan dekat name. Okey, ubah dekat user name. So kalau nak tukar kepada nama anda, contohnya kedai printing Kuantan. Okey. Kalau tak available, kena tukar lain lah. Ada orang dah ambil dah kedai printing Kuantan. Okey, contoh kalau tak ada, kalau ni kita boleh buat Along Printing Kuantan. Contohlah So username is available, barulah kita tekan save change. Bila dia tukar hijau ni, maknanya kita bolehlah gunakan username tu. Kalau tak available, tak bolehlah guna sebab orang lain dah pakai. Okey, so itu sahaja caranya. Bila dah sudah, tekan save change. Okey, semoga membantu. Assalamualaikum.